Macam mana orang boleh buat duit dengan memiliki kapal terbang? Bukan jadi pilot, bukan buka syarikat penerbangan, tetapi hanya memiliki kapal terbang itu sahaja. Sebenarnya dalam dunia sebenar, ramai bilioner dan syarikat besar membeli kapal terbang bukan untuk nampak hebat, tetapi untuk menjana keuntungan berjuta-juta ringgit. Sebuah kapal terbang komersial seperti Airbus A320neo atau Boeing 737 MAX boleh berharga lebih 500 juta ringgit. Manakala kapal terbang besar seperti Airbus A350 pula boleh mencecah lebih 1 bilion ringgit. Tapi persoalannya, macam mana aset yang sangat mahal dan nilainya makin turun setiap tahun boleh membuatkan seseorang menjadi kaya? Jawapannya ialah dunia penerbangan sebenarnya terbahagi kepada dua permainan berbeza. Yang pertama ialah syarikat penerbangan. Mereka buat duit dengan membawa penumpang, tetapi keuntungan mereka sebenarnya sangat kecil dan penuh risiko. Yang kedua pula ialah pemilik kapal terbang. Mereka tidak mengurus penumpang pun. Mereka hanya membeli kapal terbang kemudian menyewakannya kepada syarikat penerbangan. Lebih kurang macam tuan rumah sewa rumah lah. Cuma bezanya ini rumah yang boleh terbang. Dan inilah sebab kenapa ramai pelabur besar sangat suka industri ini. Sebab pertama, kapal terbang boleh dipindahkan ke mana-mana negara. Contohnya, kalau anda bina shopping mall dan ekonomi kawasan itu jatuh, habislah. Mall itu tidak boleh dipindahkan. Tetapi kapal terbang berbeza. Kalau syarikat penerbangan di satu negara bankrupt, pemilik boleh ambil semula kapal terbang itu dan sewakan kepada syarikat penerbangan di negara lain. Hari ini di Amerika Selatan, bulan depan mungkin di India atau Vietnam. Maksudnya, kapal terbang sentiasa boleh pergi ke tempat yang ada peluang duit. Sebab kedua, pemilik kapal terbang tidak perlu mengurus operasi penerbangan. Syarikat penerbangan yang akan urus semuanya. Juruterbang, minyak kapal terbang, insurans, penumpang, bayaran lapangan terbang. Pemilik hanya tunggu bayaran sewa masuk setiap bulan. Untuk sebuah kapal terbang moden, bayaran sewanya boleh mencecah jutaan ringgit setiap bulan. Oh ya, saya lupa. Kalau anda jenis yang memang minat dunia kewangan, ekonomi dan trading khususnya XAU USD ataupun emas, Intraday Label sekarang ada keluarkan koleksi khas untuk peminat gold dan trader XAU USD. Desain dia memang dibuat khas untuk trader yang memang faham vibe pasaran, simple, premium dan nampak clean bila dipakai. Kalau anda nak tengok koleksi penuh, link pembelian saya letakkan di bahagian description video ini. Nampak macam mudah bukan? Tapi sebenarnya risiko dia juga sangat besar. Contohnya, enjin kapal terbang. Enjin kapal terbang sangat mahal. Satu major servis saja boleh menelan kos puluhan jutaan ringgit. Kalau airline yang menyewa tiba-tiba bankrupt sebelum servis dibuat, pemilik kapal terbang mungkin perlu keluarkan duit sendiri. Dan itu belum lagi masuk risiko teknologi. Dalam dunia penerbangan, perkara paling penting ialah penjimatan minyak. Kalau ada model kapal terbang baru yang lebih jimat minyak, model lama terus kurang orang nak guna. Nilai kapal terbang lama boleh jatuh dengan sangat cepat. Selain itu, ada juga risiko politik dunia. Pada tahun 2022 contohnya, banyak kapal terbang milik syarikat barat berada di Rusia. Apabila sekatan dikenakan terhadap Rusia, pemilik kapal terbang mahu ambil semula aset mereka. Tetapi Rusia tak nak pulangkan balik dekat diorang. Akhirnya ratusan kapal terbang bernilai berbilion-bilion dolar hilang begitu sahaja. Dan satu lagi perkara penting, kebanyakan orang tidak membeli kapal terbang menggunakan wang tunai sepenuhnya. Mereka membuat pinjaman bank. Jadi, kalau berlaku krisis besar seperti pandemik, syarikat penerbangan mungkin berhenti membayar sewa, tetapi bank masih menuntut bayaran pinjaman setiap bulan. Sebab itu industri ini boleh menjadi sangat bahaya. Jadi, adakah membeli kapal terbang satu pelaburan yang bagus? Jawapannya, ia bukan untuk semua orang. Kalau anda mahukan pelaburan yang tenang dan selamat, industri ini mungkin bukan pilihan terbaik. Tetapi bagi mereka yang benar-benar faham cara mengurus risiko, industri kapal terbang boleh menjadi mesin pencetak wang yang sangat luar biasa. Dan itulah sebabnya ramai pelabur besar dunia sanggup melabur berbilion-bilion ringgit ataupun dolar dalam industri penerbangan. Jadi fikirkan kalau anda nak beli kapal terbang. Kalau anda suka video seperti ini, jangan lupa tekan like, share dan subscribe
subscribe intraday.my untuk lebih banyak lagi konten tentang ekonomi, geopolitik dan pasaran kewangan dunia. Dan kalau anda berminat dengan koleksi apparel trader daripada Intraday Label, link pembelian ada di bahagian description. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye.